Perempuan ni cantik tapi jahatnya bukan main. Bila nampak seorang nenek tua di atas katil, sukar bernafas, dia dengan santainya mempit salur oksigen dengan ketat, biarkan nenek tu mati kehabisan oksigen di depan matanya sendiri. Muka dia siap tersenyum puas. Selepas pastikan tiada denyutan nadi, baru dia keluar bilik dengan acah-acah cemas sambil menjerit di koridor, "Tolong! Sini ada orang mati!" Tak lama kemudian, doktor dan staf perubatan berlari datang untuk menyelamatkan nenek tu. Tapi dia cuma bersenang-senang mengintai di sebalik pintu. Bila nampak nenek tu dah tak dapat diselamatkan, dia pun beredar dengan rasa puas hati. Wanita ini bernama Gwen. Tak lama selepas itu, dia bekerja sebagai pengasuh di rumah keluarga lain untuk menjaga seorang budak lelaki OKU yang lumpuh kaki. Pada zahirnya Gwen kelihatan mesra dan baik, tapi sebenarnya dia ada agenda tersembunyi. Tuan rumah lelaki, David, bukan sahaja muda dan berkerjaya, malah sangat prihatin terhadap isterinya, Sarah. Melihat kemesraan pasangan suami isteri ini, timbul rasa cemburu dalam diri Gwen hingga dia berhasrat untuk merampas tempat Sarah. Suatu hari, dia sengaja merosakkan tongkat budak tu sampai budak tu terjatuh. Sarah yang berlari datang terus menyalahkan Gwen kerana tidak menjaga anaknya dengan baik. Tapi sebelum Gwen sempat menjawab, si anak terus mempertahankan Gwen dan memberitahu dia sendiri yang terjatuh. Sarah ingat dia dah salah sangka. Jadi malam itu dia datang meminta maaf kepada Gwen. Gwen pula berlagak berjiwa besar. Bukan sahaja tidak marah, malah dia tawar diri untuk bancuhkan teh penenang fikiran buat Sarah. Apa yang Sarah tak tahu, ini semua adalah muslihat Gwen. Teh itu bukannya teh penenang, sebaliknya sejenis racun bertindak lambat. Jika diminum berterusan, ia akan merosakkan organ dalaman hingga membawa kematian secara senyap. Tanpa sebarang curiga, Sarah minum beberapa cawan teh itu setiap hari. Namun makin diminum, badannya makin lesu dan asyik tertidur di sofa sepanjang hari. Melihat rancangannya berjalan lancar, Gwen berasa sangat puas hati. Tiba-tiba loceng pintu berbunyi. Rupanya doktor pribadi datang menghantar tongkat baru untuk si anak. Gwen yang takut doktor dapat mengesan Sarah telah diracun terus menghalang dan menyuruh doktor itu keluar. Semasa mahu beredar, doktor itu rasa wajah Gwen sangat familiar dan bertanya sama ada mereka pernah berjumpa sebelum ini. Soalan itu menyedarkan Gwen. Walaupun tersenyum dan menggeleng kepala, matanya mula menampakkan niat membunuh. Malam itu juga, sewaktu tiada orang perasan, Gwen pergi ke rumah doktor tersebut. Perempuan ini memang cukup kejam. Sebaik sahaja doktor menjemputnya masuk, dia terus menarik doktor dari belakang dan menyuntik racun pada bahunya. Saat itu baru doktor teringat siapa Gwen sebenarnya. Rupanya semasa Gwen membunuh nenek tua di hospital dulu, doktor pernah perasan tindakannya yang mencurigakan. Cuma waktu itu dia tidak mengendahkannya. Namun kini semuanya sudah terlambat. Tak lama kemudian, pandangan doktor menjadi kabur dan dia rebah ke lantai lalu meninggal dunia. Sementara itu, Sarah tiba-tiba menerima satu panggilan suara daripada seorang lelaki yang mendakwa dirinya ahli persatuan ibu bapa kanak-kanak OKU. Memikirkan lelaki itu juga mempunyai anak OKU, Sarah terus berasa mesra dengannya. Tanpa disedari Sarah, orang yang berbual dengannya sebenarnya ialah Gwen yang menggunakan pengubah suara untuk berpura-pura menjadi lelaki. Pada mulanya mereka hanya sembang pasal perihal penyakit, tetapi lama-kelamaan Gwen mula berani membawa topik melampau untuk memancing Sarah melakukan kesilapan. Apabila David pulang, Gwen terus mengadu kononnya Sarah kerap berbual dengan lelaki lain. Melihat David terpinga-pinga, Gwen terus memeluknya untuk memujuk. Selepas itu, Gwen mula sengaja cuba mendekati David. Pada suatu hari,